Yang pertama, doktor di klinik boleh melakukan pemeriksaan awal dan juga ujian darah terhadap pesakit, juga menilai risiko pesakit jika perlu dihantar ke hospital. Yang kedua, ini untuk mengelakkan kesesakan di hospital, terutamanya apabila hospital perlu melihat pesakit yang lebih memerlukan rawatan ataupun kecemasan. Yang ketiga, pemantauan yang lebih rapi dan berulang di klinik. Contohnya, doktor-doktor klinik boleh memberi follow up ataupun temu janji untuk pesakit datang semula ke klinik. Dan yang paling penting, pesakit lebih selesa apabila berada di klinik. Tetapi jika pesakit dapati mendapat tanda-tanda bahaya awal penyakit denggi ataupun ujian darah dan pesakit ini perlu dihantar ke hospital, doktor-doktor di klinik boleh membantu untuk merujuk pesakit ke hospital. Apabila seorang pesakit berjumpa atau bertemu dengan doktor akan bertanya simptom-simptom yang berlaku, tapi ada perkara penting yang perlu dikenal pasti. Contohnya, jika pesakit mempunyai risiko-risiko tinggi untuk mendapat jangkitan denggi yang lebih teruk. Contohnya, jika ini adalah kali kedua mereka mengalami denggi, mereka adalah dalam golongan yang dikira sebagai golongan berisiko. Contohnya, wanita yang mengandung, golongan kanak-kanak ataupun golongan warga emas, ataupun pesakit-pesakit ini mempunyai masalah penyakit kronik. Contohnya seperti kencing manis, darah tinggi, buah pinggang dan juga sakit jantung dan lain-lain. Jadi ini adalah antara beberapa perkara yang dinilai oleh doktor apabila melihat pesakit yang dijangkiti demam denggi.